Memorial Batu Bersurat merupakan satu binaan tugu bagi memperingati tempat terjumpanya Batu Bersurat Piagam Terengganu pada tahun 1887 oleh penduduk Kampung Buluh, Kuala Berang. Memorial ini terletak di atas keping tanah 7 ekar di kawasan yang dikenali sebagai Tanah Batu 45 km daripada Bandaraya Kuala Terengganu. Memorial Batu Bersurat mula dibina pada September 1989 dan telah siap pada 20 Mei 1991. Rasulullah dengan yang arwah santabi mereka asa pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam dengan benar bicara derma meraksa bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Di benuaku ini penentu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raja Mandalika yang benar bicara sebelah Dewata Mulia Raya di dalam. Bahumi penentuan itu fardu pada sekalian Raja Manda. Lika Islam menurut setitah Dewata Mulia Raya dengan benar bicara ke berbajiki benua penentuan itu, maka titah Seri Paduka Tuhan menduduki tamara ini di benua Terengganu ada pertama ada Jumaat di bulan Rajab di tahun Saratan di Sasangkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu 702. Dari sisi ni pula Bujan dan danya 10.3 jika ia Menteri Bujan dan danya 7 tahil sepa tengah 3 jika tetua Bujan dan danya 5 tah 7 tahil sepa masuk bandara jika or titik merdeka ketujuh derma barang perempuan hendak titik dapat dikesan itu tiada dapat bersuami jika berbuat bala cara. Keluarga di benua jauh titik-titik dapatkan datang berikan keempat titik-titik orang berhutang. Jangan mengambil titik-titik bil tak dapat dikesan perkataan itu. Hilangkan emas kelima derma barang orang titik-titik dikah. Jangan mengambil tugal buat temasnya. Jika ia diambil hilangkan emas keenam derma barang orang berbuat bala cara laki-laki perempuan satitah. Dewata Mulia Raya jika merdeka Bujan Palu 100 rautan jika merdeka beristeri atau perempuan bersuami ditanam hinggakan pinggang dihambalang dengan batu matikan jika ingkar hambalang jika anak Mandalika. Ni hukum hudud ni. Faham ni? Hukum hudud. Tiada benar dandanya setahil sepaha kesembilan derma Seri Paduka Tuhan siapa tiada harta dandanya atau jika anakku atau pemainku atau cucuku atau keluargaku atau anak tamra ini segala isi tamra ini barang siapa tiada menurut tamra ini laknat Dewata Mulia Raya dijadikan Dewata Mulia Raya bagi yang langgar acara tamra ini. Ini tidak ada pilih kasih dalam hukum Islam. Baik. Memorial Batu Bersurat Kuala Berang. Memorial ini didirikan berhampiran dengan tapak asal penemuan Batu Bersurat Terengganu. Pembinaannya adalah bertujuan memperingati penemuan Batu Bersurat oleh orang-orang kampung pada tahun 1887. Ada yang mengatakan bahawa Batu Bersurat ditemui oleh seorang pedagang Arab bernama Said Hussein bin Ghulam Al-Bukhari yang datang dari Riau, Indonesia pada tahun 1902. Batu Bersurat ketika ditemui dikatakan telah dijadikan sebagai tempat pengalas kaki untuk naik ke surau. Tulisan yang terpahat di batu tersebut merupakan pengisytiharan undang-undang Islam yang ditujukan kepada pemerintah dan rakyat negeri Terengganu pada kurun ke-14 Masihi. Dengan penemuan Batu Bersurat ini jelas membuktikan bahawa agama Islam telah berkembang di negeri Terengganu dan telah menjadi agama resmi negeri ini pada tarikh tersebut. Walaupun tulisan Batu Bersurat bertarikh 1303 Masihi, ada kemungkinan bahawa agama Islam telah disebarkan di negeri ini awal, iaitu 1-2 abad sebelumnya. Tulisan yang terpahat pada Batu Bersurat ini dipercayai yang tertua pernah ditemui di negara ini. Bahasanya merupakan percampuran di antara bahasa Melayu lama, Sanskrit dan bahasa Arab. Memorial ini direka bentuk empat segi sama berukuran 11400 cm kali 11400 cm dan bertingkat 13. Ia telah dibina pada tahun Oktober 1989 dan siap pada tahun 1990 di atas tanah seluas 6.12 ekar. Memorial ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Diraja Tan Sri Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, Menteri Besar Negeri Terengganu pada 13 April 1992.